income saya sebulan adalah sebanyak... Hi. Hai. How much is your income? Tak ada income sebab saya dekat sini student je, Wak. Okay. How do you survive in London? Saya survive dekat London ni guna duit saving lah. Share me your tips on savings. Nak tahu tips? Boleh, takkan tak boleh. Jom. Firstly, I nak bagi tahu, kita kena always ada financial goal. Setiap bulan, I akan pastikan I menyimpan. Tak kisahlah RM50 ke, RM100 ke. Yang penting ada dan kena konsisten. Kedua, stop ikut lifestyle orang lain. Kadang-kadang bila tengok orang lain shopping, lepas tu OOTD lawa, kita macam nak juga. Tapi, kena tahan lah, Ketiga, hafal mantra ni. Earn more, save more. Kalau nak duit tu beranak, kenalah simpan dekat tempat yang bagi pulangan yang best. Sekarang ni sempena birthday ke-5 Mei app mulai hari ini sehingga 30 November 2025. Kalau korang transfer duit daripada bank ataupun e-wallet lain ke Mei Wallet serendah RM200 dan letak Mei Turns 5 dalam ruangan rujukan penerima, boleh dapat pulangan 5% setahun dengan Mei Wallet sehingga 31 Januari 2026. Baik save duit dekat Mei Wallet, bagi dia kerja untuk kita. Yang paling penting, jangan lupa untuk bersedekah. Rezeki yang dikongsi adalah rezeki yang paling berkah.